Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amni Sofia binti Razali dari Sekolah Kebangsaan Jawi, Sekolah Berprestasi Tinggi. Ringkasan novel yang saya akan huraikan bertajuk Diari Ahli Syurga. Diari Ahli Syurga merupakan sebuah novel karya Ustazah Syarha dan suaminya Dr. Farhan Hadi yang membawa pembaca menyelami kehidupan seorang pemuda bernama Fudail, seorang remaja biasa yang bergelut dengan ujian kehidupan. Daripada persekitaran nafsu, pengaruh raka sebaya hingga kecabaran iman dan identiti diri. Watak Fudail digambarkan sebagai seorang yang melalui proses perubahan, atau dalam istilah yang lebih biasa kita dengar, hijrah. Dari seorang yang lalai, dia perlahan-lahan mengekalkan hakikat kehidupan, menilai semula persahabatan, cinta dan tujuan hidup. Kisah ini disampaikan dalam bentuk diari, menjadikannya lebih peribadi, menyentuh dan mudah didekati. Selain itu, novel ini juga bijak menyentuh isu-isu semasa seperti hiburan melampau, krisis identiti remaja, pengaruh media sosial dan kepentingan membina hubungannya yang sihat dengan ibu bapa, rakan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadikan Diari Ahli Syurga begitu istimewa adalah gaya bahasanya yang mudah tapi syarat dengan mesej yang mendalam. Ia tidak bersifat menghakimi, malah mengajak dengan kasih sayang dan harapan. Ia memberi motivasi bahawa walau sejauh mana pun kita tersasar, pintu taubat dan hidayah sentiasa terbuka. Secara keseluruhannya, Diari Ahli Syurga bukan sekadar bacaan ringan tetapi satu refleksi jiwa. Ia sesuai untuk semua remaja, ibu bapa dan sesiapa sahaja yang ingin memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian, terima kasih.